Mula-mula memang susah buat keras tangan ni, macam bakul, tikar. Memang kita tak faham, memang susah. Tapi lama-lama kalau kita belajar tu, senang je lah. Janji kita rajin nak usaha belajar. Nama saya Fatimah binti Aheng, menetap di kampung Bukit Besar. Mula-mula saja je suka-suka, masa-masa lapang tu suka aja mulanya buat suka je lah, main je buat. Lepas tu ada pihak Jakwa cakap buat keras tangan ni, lepas tu terus lah ikut je, cuba. Bahan daripada mengkuang lah, contohnya bakul daripada mengkuang. Bakul ni daripada rotan pun boleh buat. Kita carilah kat hutan, kalau macam mengkuang tu kita cari lah. Macam buah saga, buah apa ni, jelai. Ni daripada rotan juga, simpai ni. Gantung-gantung lah, biasa kadang tu ada orang gantung kat kereta. Gembira, seronok pun ada sebab dapat bercampur dengan orang-orang, dapat berjumpa dengan rakan-rakan sesama keras tangan. Macam Jakwa dia, macam akak ni dia macam orang dia tak lepas tangan, dia ambil peduli kiranya, dia ambil tu, kira okey lah.